Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi dalam perbahasan mengenai bentuk-bentuk wala, kesetiaan kepada sesama orang-orang yang beriman. Kita telah bahaskan nombor 1, nombor 2, nombor 3 sampai nombor 4. Jadi boleh kita lihat di surat 480. Antara wala atau antara sikap kesetiaan yang perlu ada dengan sesama Muslim, lihat nombor 5, menghormati, menghargai, tidak merendahkan atau tidak merendahkan dan tidak mencela sesama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabadu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Saya ini nombor 1 lah, ya. Tadi kita ada baca apa tadi? Tidak merendahkan. Jadi ini perkara tadi tu. Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Ini tegahan nombor 1. Boleh jadi mereka, yakni yang diperolokkan, yakni pihak yang diolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olokkan itu, ya. Ini jangan memperolokkan, kerana boleh jadi mereka lebih baik daripada kamu di sisi Allah berbanding apa yang kamu sangka. Baik, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain. Yang ni ada dispesifikkan di sini. Ini menarik apabila Allah, ya, mengkhususkan kaum wanita dalam perkara ini, dinyatakan. Dan jangan pula perempuan-perempuan. Secara dasarnya, tuan-tuan, dalam nas-nas Al-Quran dan hadis, apabila datang satu perintah, ya, seperti dalam banyak ayat, wahai orang-orang beriman, ditujukan kepada kaum lelaki dan kaum perempuan. Betul? Wahai orang-orang beriman, telah difardukan atas kamu puasa. Difardukan atas siapa? Orang beriman lelaki dan perempuan, contohnya. Tetapi kita lihat di sini, ya, Allah menspesifikkan sesudah menyatakan secara umum, jangan suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain. Kemudian Allah kata apa? Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan, ya, perempuan yang lain, ya. Sepertinya, ya, yang maksud tersirat di sini bahawasanya kaum perempuan, ya, secara spesifik apabila mereka duduk sesama mereka ada kecenderungan apa? Ada kecenderungan apa? Memandang rendah, atau ini istilah dia, orang kata judgement, ya? Membawang. Nanti dulu, ya. Ada kecenderungan untuk nak menilai
ya, pihak perempuan lawannya, ya. Dan dan mengambil pendekatan untuk merendah-rendahkan atau mencari-cari kelemahan, ya, keaiban, untuk dijadikan bahan diperolok-olokkan perempuan tersebut, ya, dan seumpamanya. Justru ada peringatan dan larangan ini ke atas kaum wanita secara khusus, ya. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan yang lain, kerana boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olokkan. Baik. Seterusnya, janganlah kalian saling mencela satu sama lain. Baik, ini kita kata larangan nombor 2. Ya, selepas yang pertama tadi, jangan mengolok-olok. Sekarang apa pula? Janganlah kalian saling mencela. Wala talmizu anfusakum. Perkataan lams dalam bahasa Arab, saya fikir dia agak terperinci. Boleh saya bagikan gambaran dia, tuan-tuan bagikan istilah yang lebih tepat, ya, berbanding mencela. Lams ini dia lebih kepada macam mana ni, tuan-tuan, bila ada orang, ya, tunjuk dia di tengah cakap-cakap, ya, di tengah cakap dengan seseorang, maksud datang pihak yang ketiga, dia tak kata apa-apa, ya, tapi dia bagi isyarat. Tengok. Boleh tak dia bagi tengok? Dia memek muka, isyarat-isyarat. Ini dia halus, dia agak apa? Agak halus. Itu kasar sangat. Betul lah tu, macam menganjing. Mencebik. Ya. Jadi al-lams dia okey, boleh saya apa perkataan mencela secara menyindir. Saya ingat menyindir, ya. Saya ingat dan jangan kalian saling menyindir antara sesama lain, ya. Sindiran ni dia lebih, dia sindiran sebahagian dari celaan, betul ke? Sindir tu apa? Kenen Gen X ni sindiran, ya. Sindiran ni lebih kepada yang saya faham lah, dia sebahagian daripada, ya, perli, barakallahu fiik, ya, sindiran, perli, dia seerti. Dan boleh tak saya kata kalau sindiran dan perli dia terletak di bawah mencela. Mencela ni secara umum, ya. Manakala sindiran dan perli, ya, dia datang dengan cara yang lebih, orang kata, lebih halus, secara tak langsung, ya. Barangkali bukan dengan perkataan yang khusus, tetapi dengan cara-cara yang tertentu, ya, dengan membuat mimik-mimik muka, ya, dengan memberi isyarat-isyarat, ya, yang tertentu dan seumpamanya. Baik, jadi boleh diletakkan, ya, dan janganlah kalian saling apa tadi kita kata? Menyindir, ya. Dan janganlah kalian saling menyindir antara sesama lain. Baik, itu nombor 2. Kemudian yang ketiga, dan janganlah saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk, ya. Dan janganlah saling menggelar, ya, antara sesama kamu dengan gelaran yang buruk, ya. Wala tanabadu bil alqab. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk.
seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yakni fasik, ya, setelah beriman. Yakni nak kata bahawa ini adalah perbuatan-perbuatan orang fasik, ya. Ini adalah perbuatan-perbuatan orang fasik yang tidak layak bagi orang yang beriman, ya. Nak kata bahawa ada beza antara orang beriman dengan orang fasik, ya. Istilah orang beriman itulah satu istilah pujian, sedangkan kita tak nafikan bahawa orang fasik itu dia masih lagi beriman, betul? Kalau tak beriman tak dikatakan kalau orang tu tidak lagi beriman, maka itu dikatakan orang kafir atau musyrik, ya. Tapi nak kata bahawa, ya, orang fasik sekalipun dia ada keimanan, tetapi perbuatan-perbuatan maksiat atau dosa dia termasuklah dengan menggelar dengan gelaran-gelaran yang buruk dengan sesama seorang muslim, menyebabkan status orang beriman baginya dicabut atau ditarik balik, ya, ditarik. Baik, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, yakni fasik setelah beriman, setelah orang itu beriman, ya. Baik, dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah kata dalam ayat yang berikutnya, ayat 12, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, dalam kedua ayat ini Allah mulakan dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Apa maksud dia, tuan-tuan? Yani isyarat pertamanya ini ditujukan kepada orang-orang beriman, ya, itu jelas. Tapi dalam masa yang sama isyarat kepada mereka yang mendengar supaya mengambil maklum dan bermuhasabah sejauh mana dia benar-benar beriman atau tidak. Kerana apa yang pasti, perkara-perkara yang disebutkan, yang tuan-tuan telah nomborkan sebahagiannya tadi, itu bukan sifat orang-orang beriman. Justru orang-orang yang benar-benar beriman, dia akan menjauhi sifat-sifat buruk ini, kerana jika tidak, status orang beriman itu akan ditarik daripadanya. Baik, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhilah banyak daripada prasangka. Ayat tu boleh ke? Ya, jauhilah banyak daripada prasangka. Bolehlah. Nak kata bahawa prasangka ni ada macam-macam. Ya, prasangka ada macam-macam. Kita disuruh supaya menjauhi banyak daripada prasangka tersebut. Bukan jauhilah semua prasangka, ada beza di sini. Allah tak kata semua, Allah kata banyak, kathir. Ijtanibu kathiran minadh-dhann. Jauhilah banyak daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Kerana apa? Kerana dia adalah prasangka yang tidak berasas. Kerana dia adalah prasangka yang tidak wajar. Nak kata bahawa prasangka ni ada dua lah. Ya. Ada prasangka yang kena pada tempatnya, justru dia wajar, dan ada prasangka yang tidak sebegitu. Saya bagi contoh, tuan-tuan. Di tengah malam buta, ya, tak semena-mena kita melihat kelibat ada orang dekat luar sedang mengendap-endap di tepi rumah jiran. Contoh,
Apa agaknya yang akan terlintas dalam fikiran kita ketika itu? Kalau kita kata pencuri, maka kita telah berprasangka baik atau buruk? Buruklah. Tapi kalau kita timbul itu tuan rumah kot tengah cari kunci dia jatuh, itu prasangka yang baik, tetapi dalam keadaan macam tu tengah malam, tengah mengendak-ngendak, mana yang lebih tepat, mana yang lebih wajar, sudah tentu tuan-tuan pun dah bagi awal-awal pencuri terus, tuan-tuan tak ada memberi alternatif yang lain, dan kita kata memang begitu, dan ini kita kata prasangka yang wajar, prasangka yang dibolehkan. Siapa yang kata jangan sangka buruk, ini kita kata tak kena pada tempat, larangan seperti ini tak kena pada tempatnya, Demikian kalau kita melihat seorang itu dia mendatangi tempat-tempat maksiat, kelab malam ke bar ke, tempat jual arak, kita nampak dia mendatangi tempat-tempat seperti ini, lalu timbul prasangka tidak baik dalam diri kita terhadap dia. Prasangka seperti ini kena pada tempatnya atau tidak? Jadi kita kata kenalah pada tempatnya. Jangan pula ada yang kata jangan kita sangka buruk. Kok lah dia masuk situ, dia tengah dakwah. Kita kata ada kebarangkalian. Ada kebarangkalian. Barakallahu fiik. Ada kebarangkalian, tetapi ini kita kata apa artinya? Ini adalah berdasarkan sangkaan kuat kita, berdasarkan sangkaan kuat kita. Walaupun sekalipun dalam masa yang sama kita tak pasti sama ada dia mendatangi tempat seperti itu untuk maksiat atau sebab-sebab yang lain, tetapi kita kata prasangka yang seperti itu ada kewajaran dia. Saya bagi contoh tuan-tuan, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang Rasulullah beriktikaf di Masjid Nabi, datang isteri Nabi Safiyah, radhiyallahu anha, dan kedua mereka, Rasulullah dan isterinya Safiyah, berbual-bual beberapa masa. Dan ketika itu dua orang lelaki Ansar melewati mereka. Apabila kedua mereka melihat Rasulullah, dan jangan lupa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua pakai niqab, yang ini menutup muka. Apabila dua orang lelaki Ansar itu melihat Rasulullah, tuan-tuan boleh bayangkan, mereka melihat Rasulullah sedang berbual dengan seorang perempuan, mereka bergegas, beredar, menjauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat perbuatan dan tindakan mereka itu, Rasulullah memanggil, mengatakan innaha Safiyah, Rasulullah panggil dua orang lelaki itu dan menjelaskan kepadanya bahawa ini perempuan ni adalah Safiyah, isteri aku. Mendengar kenyataan Rasulullah tersebut, salah seorang daripada lelaki Ansar itu mengatakan subhanallah. Mereka bertasbih. Kemudian Nabi menjelaskan, aku khawatir syaitan akan membisikkan bisikan-bisikan yang buruk di dalam hati kamu berdua. Justru aku menjelaskan keadaan sebenar bahawa ini adalah Safiyah. Lihat pendekatan, lihat peristiwa tersebut
dan tindakan yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mengelak daripada timbulnya prasangka-prasangka. Ya. Nak mengatakan bahawa ya, prasangka-prasangka ini boleh timbul dengan sengaja tak sengaja, ya. Dan sama ada prasangka itu wajar atau tak wajar, dia bergantung. Ya, bergantung pada keadaan. Tapi yang pasti ada prasangka yang kena pada tempatnya, sekalipun dalam masa yang sama ada prasangka buruk yang tidak wajar, ya. Tetapi walau bagaimanapun, ya, seorang Muslim itu dia sedaya upaya mengelakkan diri dia daripada keadaan-keadaan di mana boleh timbul prasangka buruk orang lain terhadap dia. Boleh faham? Ya. Kita kena ambil pendekatan proaktif. Jangan mengambil mudah dalam perkara ini dengan melakukan hal-hal yang boleh menimbulkan apa? Tanda tanya. Ya. Seperti yang contoh-contoh tadi. Ya, pergi ke bar, kenapa kau pergi masuk bar tadi? Bar bahasa Melayu. Tempat minum arak, Club, pub. Pun bahasa Inggeris ya. Masuk tempat minum arak contoh. Kenapa kau masuk tadi? Aku nak pergi ke tandas dia. Dari satu sudut dia tak berdosa, betul. Ya, dia nak pergi ke tandas dia. Tandas yang ada dalam kelab malam tu dan sebagainya. Tetapi kita kata seeloknya jangan, kerana dia boleh menimbulkan prasangka, ya. Baik, walau bagaimanapun lihat tegahan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita berprasangka buruk, ya. Yang ini dengan erti kata prasangka buruk yang tidak berasas, yang tak ada asal usul. Kita langsung, ya, berprasangka buruk terhadap orang tanpa sebab yang kuat, ya. Baik, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Ini yang keberapa, tuan-tuan? Wala tajassasu, ya. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus ini dia lebih kepada macam mengintip. Tajassus ni maknanya mengintip. Apa artinya? Yang ini perbuatan mencari-cari. Terjemahan tu saya ingat okey, bagus. Mencari-cari. Apa artinya mencari-cari? Maknanya benda yang tak zahir tetapi diteliti, ya, dan diselidik dan disingkap apa yang ditutup dan seumpamanya. Ini maksud mencari-cari. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Baik, ini yang keberapa tadi? Keempat. Baik. Dan jangan pula ada di antara kalian yang mengunjing. Yang menganjing ke ni? Mengunjing. Sama ke lain? Wala yaghtab. Yaghtab ni mengumpat. Mengumpat je lah, ya. Dan janganlah ada di antara kalian yang mengumpat. Yaghtab. Yang mengumpat, ya. Membawang, ya. Dia sekarang pada hari ni dia, ya, mengumpat itu nak dicantikkan, dengan gosip, ya. Gosip tu macam okey je kan, macam borak-borak je, berbual, ya. Pun saya ingat membawang pun jangan, tak elok guna membawang. Nanti dia macam tengah memasak pula, padahal tengah menusuk, mencela, barakallahu fiik. Ya, seperti menggambarkan situasi mereka sedang masak, tapi dalam masa yang sama, mulut, ya, menceritakan hal-hal buruk tentang orang lain. Ya, mengetih, mengopi. Baik, baik, dan janganlah ada di antara kalian yang mengumpat sebahagian yang lain. Apa tu mengumpat? Menyebut sesuatu yang tidak tentang saudara Muslim yang tidak disukainya. Menyebut sesuatu tentang
saudara muslim yang tidak disukainya, ya. Macam riba kan? Riba itu yaghtab tu riba, daripada perkataan yang sama. Riba mengumpat, dia maksud yang sama, ya. Baik, lihat tuan-tuan, kemudian Allah kata, adakah ada di antara kalian yang suka memakan saudara, adakah di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Ini perumpamaan, ya, misalan, contoh perbandingan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai perbuatan mengumpat. Perbuatan mengumpat itu diertikan dengan perbuatan apa? Disamakan. Mengumpat itu disamakan dengan perbuatan memakan daging saudara muslim yang sudah mati. Yani kawan tu dah mati, ya. Jasad dia terbujur kaku. Lalu ada seorang itu datang melapah daging saudara muslimnya yang sudah mati itu. Dilapah dan dimakan, ya, dan dikunyah-kunyah. Adakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Tentu kalian merasa jijik, ya. Nak kata bahawa kalau jasad itu disiat-siat atau apa yang disebut sebagai muslah, dalam bahasa Arab disebut muslah. Maksudnya ada jasad, ada orang yang dah mati. Jasad, walaupun orang tu dah mati, tak boleh nak disiat-siat. Siat-siat berarti dilukakan, ya. Tak boleh nak dilukakan. Saya ingat dia lukakan lagi bagus. Siat-siat ni dia lagi berat daripada siat, ya. Lagi berat daripada luka tadi. Syariat menegah bahawa untuk perbuatan meluka-lukakan jasad walaupun dah mati, itu tetap ditegah, disebut sebagai muslah, ya. Tapi lihat, perbuatan mengumpat diumpamakan bukan sahaja dengan melukakan jasad saudara muslim yang dah mati, bukan sahaja dengan ditoreh atau dipotong dagingnya, bahkan diumpamakan dengan perbuatan memakan daging saudara muslim yang sudah mati. Justru Allah kata tentu kalian merasa jijik, ya, yang perbuatan tu jijik. Nak mengatakan bahawa perbuatan mengumpat dia adalah perbuatan yang jijik, ya. Mengumpat dia adalah perbuatan yang jijik. Dan tuan-tuan pernah tak dengar istilah apa? Pernah tak dengar istilah ni, ya? Luhumul ulama masmumah. Daging ulama beracun. Daging ulama beracun. Mana datang istilah ni? Daripada ayat ni, ya. Tinggal lagi ayat yang sedang kita baca ni, dia bersifat umum, ya. Tegahan, larangan daripada kita mengumpat dengan sesama muslim, dan itu disamakan dengan perbuatan memakan daging saudara muslim yang sudah mati. Maka bagaimana dengan kalau kita mengumpat ulama, ya? Kalau kita mengumpat ulama muslim, ulama rabbani, ulama yang benar, ulama yang bersikap nasihat, ya, menyampaikan isi ajaran agama kepada kaum muslimin. Lalu ada sebahagian yang mengumpat para ulama ini, ya. Itu datangnya, ya, atau pertamanya kita kata jelasnya ada beza. Tak sama antara kita mengumpat dengan sesama saudara muslim dengan mengumpat para ulama. Tak sama, ya. Seperti mana juga mengumpat pemerintah, ya, tak sama.
Kenapa tak sama? Walaupun dia secara amnya dia mengumpat, tetapi kita kena ambil maklum bahawa ada perbuatan mengumpat yang lebih besar dosanya berbanding yang lain, berdasarkan kesan akibat ya daripada perbuatan mengumpat itu. Kalau seorang barangkali kalau dia mengumpat seorang saudara muslim itu ya, maka mudaratnya setakat itu. Tetapi bagaimana kalau diumpat para ulama ya, diumpat pemerintah? Kalau pemerintah kesudahan kemuncak mengumpat itu, dia akan membawa kepada apa? Keadaan huru-hara dalam negara, betul? Bermula dengan mengumpat. Bagaimana dengan mengumpat para ulama? Jangan nak kata negara huru-hara. Mengumpat para ulama mengakibatkan agama jadi cacar marbah, agama jadi tak tentu hala. Orang-orang akan jadi keliru tentang mana ajaran Islam yang betul, yang tak betul, ya. Gara-gara kedudukan para ulama dinodai, diperlekehkan, ya, dan dijarahkan. Saya suka istilah ni. Jarah ni saya tertarik. Tuan-tuan pernah dengar istilah jarah? Tahzir lain. Jarah ni dia asalnya kata bahasa Arab. Tapi saya tengok dalam bahasa Melayu kita pun guna. Canggih juga bahasa Melayu. Ya. Dijarahkan. Jarahkan maknanya ditoreh. Jarah daripada perkataan luka. Ya. Jarahkan yakni menjarahkan, yakni melukakan, yakni menodai, ya. Kesudahannya kalau para ulama dijarahkan, ya, diperkecilkan, dipermainkan, maka ini kesudahannya, kemuncaknya adalah agama itu sendiri akan dijadikan sebagai bahan permainan, ya. Maka waktu itu akan berleluasalah golongan fasik, ya, golongan munafik, golongan zindiq, barakallahu fiik, ya. Golongan zindiq, ya, akan berleluasa, ya, ketika mana para ulama diumpat dan diperkecilkan. Baik, maka dari situ datangnya istilah daging ulama beracun, ya. Yani kesudahannya yang akan mendapat mudarat ialah orang yang mengumpat ulama itu, ya. Tuan-tuan bayangkan kalau kita makan daging lembu ke apa yang dah rosak, dah racun, ya, kita akan rasa kenyang ke kita akan sakit perut, ya, kita akan sakitlah, ya. Itu maksud, ya, gara-gara, ya, daging itu beracun. Maka demikian, ya, orang yang mengumpat para ulama, ulama itu sendiri tidak akan terkesan apa-apa, tapi yang akan terkesan ialah orang yang mengumpat itu secara utama, ya. Dia yang akan sakit, dia yang akan merana, ya. Baik, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Lihat dalam dua ayat ini sahaja sudah kita lihat ada beberapa larangan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berinteraksi dan bermuamalah dengan sesama saudara muslim, ya. Jadi yang pertama tadi apa? Ya, larangan daripada mengolok-olokkan kaum muslimin yang lain, ya, perbuatan menghina, ya, memperlekeh, ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, mencela, ya, atau kita kata apa tadi? Memerli, ya, menyindir, ya. Kemudian yang ketiga, memberi gelaran-gelaran yang buruk, ya. Seperti saya lihat gelaran Wahabi. Dan itu jelasnya adalah gelaran yang buruk. Gelaran Wahabi yang dilemparkan ke atas mereka yang cuba nak kembali kepada ajaran Islam yang asal seperti yang ditinggalkan oleh Nabi SAW, ya, dengan meninggalkan tokok tambah, amalan, ya, amalan rekaan, ya, yang diada-adakan dalam masyarakat, ya. Kesudahannya mereka ini diberikan gelaran
Wahabi. Apa yang pasti, dia adalah gelaran yang bersifat menghina dan mencela pihak yang digelar itu, ya. Sedangkan itu adalah satu perbuatan yang tidak wajar. Dan kita ambil maklum bahawa gelaran Wahabi dia tak sama dengan apabila kita memberikan gelaran Asy'ariyah kepada mereka. Kerana gelaran itu memang mereka akui atas diri mereka sendiri. Gelaran Asy'ariyah contohnya, itu bukan gelaran menghina, ya. Adapun ahli bid'ah, ya, iaitu kita kata jika benar kena pada orang yang melakukan bid'ah, maka itu bukan lagi, ya, itu bukan lagi prasangka, tetapi hakikat. Dan boleh tak kalau saya katakan bahawa gelaran ahli bid'ah itu adalah dengan pengakuan mereka sendiri, apabila mereka mengatakan ini bid'ah hasanah, dan mereka beramal dengan bid'ah-bid'ah yang seperti itu yang mereka anggap sebagai hasanah. Justru bagi saya, jangan marah kalau diberikan gelaran ahli bid'ah. Cuma terpulanglah nak tambah ahli bid'ah hasanah, itu pulanglah, itu mereka lah, ya. Maka nak kata bahawa, ya, ini istilah-istilah. Walau apapun istilah Wahabi itu jelas, ya, termasuk dalam istilah memberi gelaran-gelaran buruk yang tidak berasas. Dan boleh saya tambah, dan ini semua dengan kuasa dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan betapa, ya, agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Allah memelihara para hambanya yang beriman, para hambanya yang berusaha gigih untuk nak melaksanakan syariat Allah itu, seperti mana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ternyata bahawa gelaran, satu-satunya gelaran yang mereka cetuskan untuk nak memburukkan golongan mereka, golongan yang cuba nak beramal dengan agama Islam yang benar, gelaran Wahabi, yang pada mereka adalah gelaran yang buruk. Ternyata bahawa istilah Wahabi itu sendiri adalah nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Dia adalah nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab, yang Maha Memberi. Betul, Al-Wahhab. Dan kalau nak digunakan istilah Wahabi ini nisbah kepada Syekh Ad-Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab, nama dia Muhammad. Yang Wahhab itu adalah nama bapa dia, Abdul Wahhab. Lihat bagaimana Allah mengembalikan tipu daya mereka itu ke atas mereka sendiri. Nampak tak tuan? Pada saya benda ni adalah satu benda yang ajaib, benda yang luar biasa. Apabila mereka nak tembak, nak kritik kumpulan yang mereka tak setuju dengan memberikan gelaran-gelaran, tak, ternyata bahawa gelaran itu meleset sama sekali. Mereka nak gelar Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kesudahannya kena pada nama bapa dia pula. Nama bapa dia pula lah nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Nampak tidak? Satu perkara yang luar biasa kalau kita amati. Dan kalau tuan-tuan tertanya-tanya, kenapa mereka tak gelar dengan nama Syekh itu? Ini mengenalkan bahawa nama Syekh itu Muhammad. Justru kalau mereka nak menggelar pengikut-pengikut dia sebagai golongan Muhammadi, maka mereka kata, ini tak jadi ni. Kita nak panggil mereka Muhammadi. Ada kumpulan nama dia Muhammadiyah, betul? Tapi itu kumpulan yang lain lah. Tapi mereka mengandaikan, kalau kita nak gelar mereka golongan Muhammadi, itu seperti pujian. Sebab Muhammadi kan nama Muhammad.
kita pun nak ikut, kita pun kan cinta Nabi juga. Jadi itu yang menyebabkan mereka tidak menggunakan nama dia Muhammad, kerana dia akan jadi Muhammadi. Muhammadi itu nisbah kepada nama Muhammad. Muhammad itu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya dengan idea genius mereka, idea tahap cerdik yang luar biasa, mereka kata jangan kita gunakan nama Muhammad, kita gunakan nama Wahabi. Ini yang boleh saya kata wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka cuba nak melakukan tipu daya, nak mengabui mata orang awam, mengatakan bahawa ini kumpulan yang buruk, yang menyeleweng, yang sesat dan sebagainya. Kesudahannya tipu daya mereka itu berbalik-balik kepada mereka sendiri. Ternyata bahawa istilah Wahabi itu sendiri, dia adalah dari satu sudut, dia adalah pujian, nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbah apa yang lebih mulia, lebih daripada nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru kalau kita lihat antara nama-nama yang terbaik, apa nama yang terbaik? Antara nama yang terbaik yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abdullah dan Abdul Rahman. Betul? Ada banyak-banyak nama, kan? Berjuta nama yang boleh kita fikirkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua nama yang terbaik ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa dua nama ini ditetapkan sebagai dua nama yang terbaik? Tidak lain dan tidak bukan kerana dia adalah nisbah kepada Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdul Rahman, Rahman itu nama lain bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, Wahabi nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab, ya. Baik, walau macam mana pun seorang itu, pendek kata, kalau diberikan gelaran Wahabi, itu patutnya jangan bersedih, ya. Jangan bersedih. Tenang-tenang saja, ya. Bahkan seharusnya berbangga, ya. Karena kalau dinamakan Asy'ariyah, ini ahli tarikat, itu bukan pujian. Mungkin bagi mereka okey je, tapi yang pastinya itu bukan pujian, paling tidak bagi kita lah, ya. Baik, saya ingat sekadar itu. Ada soalan tu? Mengumpat itu masuk dosa besar, salah dia punya hukum. Barakallahu fiik, ya. Adakah mengumpat itu dosa besar? Zahirnya begitu. Kerana kalau kita makan daging saudara Muslim kita yang dah mati, itu dosa besar ke dosa kecil? Dahlah kita toreh-toreh, dahlah kita luka-luka, bahkan kita potong-potong badan dia. Bukan itu saja, kita makan pula daging dia, itu dosa besar. Sedangkan mengumpat itu disamakan dengan perbuatan makan daging, ya. Dan dalam sebuah hadis Aisyah, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang salah seorang nama isterinya, salah seorang nama isteri Nabi yang lain di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah dia perempuan, dia ada timbul rasa cemburu, maka dia ada menyebutkan perkataan-perkataan yang seperti merendahkan madunya itu, ya, merendahkan. Dia ada mengungkapkan perkataan yang membawa erti merendahkan madunya tersebut. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah mengatakan, sungguh engkau telah mengungkapkan perkataan yang andainya dicampakkan ke dalam lautan, niscaya dia akan larut semua, ya. Niscaya dia akan larut dalam air lautan itu. Menunjukkan bahawa perkataan umpatan itu dia bukan, ya,
Dia bukan perkara yang kecil, ya. Dia dosa besar lah, pendek kata. Baik, tuan-tuan, ada antara khabar yang dimaklumkan bagaimana pengikut-pengikut GISB, betul macam itulah, Global Ikhwan, cuba nak dipulihkan dengan diadakan program-program pemulihan. Dan ada kenyataan dari pihak-pihak mengatakan bahawa ternyata isi program pemulihan itu tidak lebih daripada diadakan kelas-kelas tajwid. Kelas-kelas tajwid. Ini semua mantan-mantan kumpulan ajaran sesat, ya, yang menyeleweng, mengadakan banyak amalan-amalan yang batil, ya. Jenayah itu satu hal, tapi membawa pemikiran yang batil, membawa amalan-amalan tokok tambah dalam agama yang rosak, lagi merosakkan. Tapi apabila pihak-pihak cuba nak mengadakan program pemulihan, apa program pemulihan yang disediakan? Kelas tajwid. Tuan-tuan boleh ambil maklumlah di sini, ibarat ketam nak ajar anak dia jalan lurus. Pihak yang nak memulih itu Asy'ariyah, pihak yang dipulih pun Asy'ariyah. Hampir sahaja kedua-dua kebingungan. Engkau ni sesat, tapi tak tahu mana sesat dia, sebab masing-masing membawa pemikiran yang sama, masing-masing membawa manhaj agama, metodologi agama yang sama, iaitu agama bid'ah hasanah. Kawan ni buat amal bid'ah hasanah, dia pun buat amal bid'ah hasanah. Tinggal lagi kawan ni dia ambil selangkah lagi lah, ya. Apa dia? Dia sapu ludah guru dia ke, dia ambil bekas air cuci kaki si guru ke, ya. Yang mana kawan ini yang nak memulih ni, dia tak boleh nak berterus terang mengatakan bahawa itu salah, itu batil. Jauh sekali daripada mengatakan itu bid'ah, kerana kawan ni akan membalas balik, ini bid'ah hasanah. Kan ada bid'ah hasanah, mengaku. Jadi akhirnya mulut pihak yang nak memulih dia akan terkucil, dia tidak akan dapat berkata apa-apa. Jadi maksud di sini kebingungan dalam kalangan pihak-pihak. Kawan ni orang-orang dah bising kata sesat, dan kita terpaksalah bertindak. Tetapi apakah daya, aku pun tak tahu nak buat macam mana, ya. Akidah sama, fiqh Syafi'i, tasawuf, terima tasawuf, apa masalah? Kita buat kelas tajwid, kesudahannya tuan-tuan, kita kena ambil maklum bahawa dalam banyak-banyak penyelewengan kesesatan dengan ajaran-ajaran yang baru, tokok tambah sebagainya, tidak akan dapat dipulihkan dengan erti kata yang sebenar kecuali dengan melalui manhaj salaf, kecuali dengan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ikut fahaman para sahabat. Selagi mana kita mengelak ke kanan ke kiri, sedaya upaya tak nak buat sikit-sikit, acuh tak acuh, seperti melepas batuk di tangga, maka selagi itu fahaman-fahaman sesat ini akan terus bermaharajalela. Dan boleh saya ingatkan bahawa kumpulan GISB ni satu ketika dahulu mereka bergerak di atas nama Arkam, dan Arkam ni dah 30 tahun, 30-40 tahun, betul atau tidak? Nak kata bahawa gerakan Arkam itu sudah pupus? Tak, dia tak pupus. Bahkan satu ketika dahulu dia telah diharamkan. Saya ingat lagi, dah diharamkan. Tapi adakah
ahli-ahlinya bertaubat. Mungkin iyalah dalam, saya ingat ada masuk dalam TV kot, saya dah bertaubat, tapi lepas tu dibuat juga, kan? Menunjukkan bahawa ada sesuatu yang tidak kena, ya. Ada seperti muslihat, ada seperti permainan yang sedang berlaku, ya. Daripada pihak-pihak, bukan satu pihak je, bukan pihak-pihak, ya, tidak serius, seperti tidak tahu, ya. Dan kita boleh fahamlah, selagi mana seorang itu tidak menerima manhaj salaf, selagi mana seorang itu tidak mengakui bahawa satu-satunya jalan benar ialah dengan kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, jangan berhenti di situ, bahkan kena mengikut fahaman para sahabat, maka selagi itulah, ya, orang itu akan terus dalam keadaan kebingungan, takkan tahu ni betul tak betul, ni baik tak baik, ya, dengan bid'ah hasanah dan sebagainya. Ini semua, ya, menambahkan lagi kekeliruan dan kekhususan, ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.